Orang Terengganu je makan guna tangan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Laksa kuah merah Terengganu. So ni dia punya laksa dia. Kita mandi dia punya sayur lah. Sayur ni boleh jadi macam-macam lah. Ikutlah korang nak tak sayur apa ni. Ada kacang panjang, ada toge, ada kobis. Dan ni dia punya keunikan dia, kuah merah. Okey, dia tak sama dengan laksa Pening. Laksa Pening dia tak ada santan kan. Dia masam-masam sikit. Yang ni dia berlemak sebab dia ada santan lah. Sebenarnya dia ada persamaan sikit lah dengan laksa Johor. Tapi laksa Johor pakai spaghetti kan. Yang ni kita pakai laksa gandum. Kemudian kita makan guna tangan. Orang Terengganu je makan guna tangan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Laksa kuah merah ni kalau kat Terengganu ni pun susah nak cari. Kalau kat KL tak tahulah. Bismillah. Laksa kuah putih yang macam laksam tu kan. Yang ni kuah merah ni dirasa berempah sikit lah. Sebab tu dia lain berbanding laksa kuah putih. Only in Terengganu. Sedap, manis-manis sikit, berempah sikit, berlemak sikit. Tak pedas sangat pun, nampak je macam pedas. Bismillah. Sedap. Tapi ni tak jual kat Jibana tau.